Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti dalam channel Cilik Sihat. Hari ini saya nak berkongsi 6 tanda-tanda kerosakan awal buah pinggang. Okey, yang pertama, anda perlu kenal pasti, iaitu apabila anda kerap kencing di waktu malam. Okey, yang kedua, apabila masalah air kencing anda ada kehadiran darah merah, menunjukkan air kencing kotor, dan ini boleh diikuti dengan rasa sakit pada bahagian belakang pinggang. Yang ketiga, kulit anda berasa kering dan gatal-gatal. Okey, yang keempat, anda akan berasa letih, lemah, tidak bertenaga, lesu, serta kadang-kadang fikiran terganggu. Okey, ini juga boleh berpunca daripada tanda-tanda kerosakan buah pinggang. Okey, dan seterusnya apabila kaki ataupun bahagian mata anda ada terdapat bengkak ataupun dekat kaki ni kita boleh panggil sebagai edema. Okey, iaitu apabila lebihan cecair yang tidak dapat dikeluarkan dengan sempurna oleh buah pinggang menyebabkan pengumpulan cecair dan garam sodium ni di bahagian tertentu anggota tubuh badan seperti kaki. So jadi kita akan dapat lihat kesan dekat kaki seperti bengkak. Okey, mungkin berkaitan dengan masalah buah pinggang. Okey, yang keenam, iaitu mungkin juga perhatikan pada air kencing anda. Jika air kencing ini ada busa ataupun buih-buih, ini berkemungkinan anda mengalami masalah penapis buah pinggang yang rosak. Okey, menyebabkan kebocoran protein albumin, dan ini menyebabkan peningkatan kepekatan air kencing. Okey, jadi kepekatan air kencing yang tinggi ini dia akan ditandai dengan buih-buih pada air kencing. Okey, so jadi apa penyelesaian yang boleh kita ambil untuk tangani masalah atau tanda-tanda kerosakan buah pinggang ini agar ia tidak berlarutan dan sehingga menjadi kerosakan final stage sehingga memaksa kepada proses dialisis. Seboleh-bolehnya kita nak elakkan. So jadi adakah apabila kita dah ada tanda-tanda ni kita masih boleh sembuh lagi? So jadi jawapannya ialah ya, kita boleh lakukan sesuatu untuk mengurangkan risiko daripada terus berlaku kerosakan buah pinggang sehingga menyebabkan dialisis. Iaitu saya akan sarankan kepada customer saya untuk mengambil Vivix. Jadi Vivix ni sangat-sangat bagus kerana Vivix ni dia eksklusif. Dia mengandungi antioksidan yang sangat tinggi, sangat baik. Okey, gabungan daripada bahan iaitu resveratrol dengan polifenol menyebabkan dia 10 kali ganda lebih power. Dia mampu untuk bertindak sehingga ke peringkat DNA sel dan membaiki sel-sel yang rosak pada buah pinggang. Okey, so jadi bila kita konsum Vivix ni kita dapat menangani masalah-masalah ataupun tanda-tanda 6 tanda-tanda kerosakan buah pinggang tadi tu. Okey, selepas tu selain daripada tu Vivix ni dapat mengurangkan penggumpalan platelet pada buah pinggang, mengurangkan kematian sel-sel saraf pada buah pinggang, mengembangkan salur-salur darah pada buah pinggang, menyebabkan buah pinggang kita dapat performs atau berfungsi dengan lebih baik, berfungsi secara optimum untuk menyingkirkan air kencing dan bahan kumuh keluar daripada badan dan menyerap nutrien-nutrien yang diperlukan oleh tubuh. Okey, selain daripada tu fungsi Vivix ni ialah dia memberi tenaga kepada sel. Ini sekaligus akan memberi tenaga kepada pesakit buah pinggang ataupun mereka yang ada penyakit kronik ataupun penyakit kencing manis.
Okey. So jadi jangan lupa dapatkan Vivix apabila anda didapati ada tanda-tanda simptom-simptom seperti 6 tanda tadi yang menunjukkan anda mungkin mengalami tanda-tanda awal untuk mendapat penyakit ataupun kerosakan buah pinggang. Okey, so jadi bagaimana nak dapatkan Vivix ni? Serta konsultasi yang baik, cara pengambilan Vivix dan sebagainya. Jangan lupa hubungi saya Siti di 019-514-6495. Okey, saya sertakan bersama-sama dengan saya testimoni mereka yang pernah mengambil Vivix untuk menangani masalah kencing manis dan juga buah pinggang.